Berapa jumlah dana kecemasan yang tuan-puan wajib ada? Dana kecemasan adalah simpanan yang wajib ada untuk setiap orang. Bukan untuk shopping, bukan untuk bercuti. Tapi hanya digunakan ketika situasi genting seperti sakit, hilang pekerjaan, musibah yang tak dijangka. Kaedah asas dana kecemasan 6 bulan gaji. Contoh, jika gaji RM3,000, dana kecemasan sepatutnya RM18,000. Persoalannya, berapa ramai yang betul-betul ada jumlah itu? Kebanyakan orang gagal bina simpanan sebab masih simpan dalam bentuk tunai. Kerana tunai ianya mudah cair dan senang terguna. Solusinya, tukarkan sebahagian simpanan kepada emas fizikal yang mana nilainya lebih stabil dalam jangka panjang. Sukar bocor tak seperti tunai. Disiplin simpanan lebih terjaga. Ingat, jangan tunggu duit banyak baru nak mula. Mulakan sekarang walaupun hanya dengan RM100 sebulan. Lebih awal mula, lebih tenang bila tiba waktu kecemasan. Nak saya bantu tuan-puan ada simpanan emas? Boleh klik link di bio saya sekarang untuk saya bantu sebaiknya.